Jadi sebagian besar dah masuk. Okey, terima kasih sekali kepada yang dah hadir untuk kuliah kita yang kedua untuk semester yang kedua ni bagi khusus statistik untuk ekonomi dan pengurusan ni. Okey, untuk hari ni sehingga minggu lepas seingat saya dah habis bincangkan topik yang pertama iaitu pengenalan kepada statistik. Kita ada jenis pembeli ubah, skala pengukuran, topik yang bahagian terakhir tu definisi statistik dan juga beberapa istilah dalam statistik. Okey, untuk hari ni saya akan kalau ikut jadualnya saya akan sambung terus ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga, teknik statistik deskriptif. Cuma untuk topik yang kedua ni dia adalah teknik statistik deskriptif juga, tapi hanya melibatkan huraian dia berkaitan dengan kaedah orang kata kaedah biasalah untuk kita mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan graf. Jadi ada beberapa jadual, lazimnya ialah jadual kekapan yang paling utama dan juga beberapa jenis raja. Seperti kalau lihat dalam tajuk kita ada histogram, polygon, augist, stem and leaf, data bar, data pie dan juga raja scatter and plot. Okey, untuk topik yang kedua lazimnya saya tidak beri kuliah sebab dia hanya topik yang peringkat asas je, hanya berkaitan dengan perkara asal berkaitan dengan jadual dengan raja. Jadi saya rasa tak perlu dikuliahkan. Tapi topik ini termasuk dalam kita punya syllabus. Jadi saya harap dengan bahan yang ada di edaran topik 2 dan juga bahan di UKM Folio yang saya akan share nanti, saya rasa sudah memadai, sudah mencukupilah untuk anda menguasai topik ini pada peringkat yang sepatutnya lah. Jadi untuk topik yang kedua ni saya akan letak dalam kategori kuliah sendiri. Sila baca topik tersebut, akan ada soalan latihan saya akan share nanti. Jika ada soalan anda boleh tanya saya melalui kod WhatsApp seperti biasa. Jadi untuk kuliah yang kedua saya letak sebagai kuliah sendiri untuk topik yang kedua ni. Ini dah kuliah sendiri. Okay, untuk topik yang kedua. Okey, untuk hari ini saya akan masuk topik yang ketiga. Dia kaedah teknik statistik deskriptif juga, tapi dalam merupakan kaedah numerik, ada pengiraan, ada formula, ada rumus yang perlu digunakan. Jadi kalau pergi pada topik yang ketiga, teknik statistik deskriptif, kaedah numerik ni ialah kaedah berangka lah. Berangka ada nombor yang kita perlu kira, ada ukuran yang perlu dikira. Untuk secara keseluruhannya, untuk hari ini, kita akan untuk topik yang ketiga ni kita akan ada dua ukuran yang besar, iaitu yang dinamakan sebagai ukuran kecenderungan memusat. Dan yang kedua kita ada ukuran serakat. Untuk topik yang ketiga ni saya akan jelaskan satu persatu apa itu ukuran kecenderungan memusat dan ukuran serakat dari segi pengiraan dan juga dari segi bagaimana untuk kita menterjemahkan nilai-nilai tersebut. Jadi sebelum saya teruskan kelas, saya harap audio dan visual saya, file yang saya sharekan dan suara saya jelas. Dan kalau ada gangguan sepanjang kuliah, sila maklumkan. Begitu juga jika ada soalan, anda boleh tanya pada bila-bila masa. Jika tak ada soalan, saya harap anda offkan anda punya mic supaya dia tidak mengganggu kita punya rakaman untuk kuliah ni. Seperti mana biasa, link akan saya sharekan di UKM Folio untuk rakaman kuliah. Sebagaimana yang minggu lepas saya dah letakkan link dia di UKM Folio, jadi anda hanya klik pada link tersebut, video tersebut saya letak dalam YouTube. Okey, untuk hari ini ukuran kecenderungan memusat, ada 3 ukuran kecenderungan memusat yang saya akan sentuh dalam satu kumpulan data. Akan ada 3 ukuran memusat, iaitu ukuran kat sini ada 3 mean, kemudian ada median, kemudian ada mode. 3 nilai ni, mean, median dan mode. Manakala ukuran saya akan hanya 2 saja yang saya akan sentuh, iaitu yang dinamakan sebagai sisihan piawai
dan juga CCM piawai ataupun variant. Nama lain dia juga dikenal sebagai variant, dan juga julat. Hanya ada dua saja ukuran memusat dan juga ukuran selakan. Bagi satu kumpulan data. Di bahagian terakhir nanti kita akan lihat kelebihan ataupun kegunaan ukuran memusat dan juga ukuran selakan. Jadi kita pergi yang pertama yang dinamakan sebagai mean arithmetic. Ini ukuran yang sangat popular dalam statistik, dalam data. Bila kita ada data kuantitatif khususnya, sama ada selang atau nisbah. Salah satu ukuran bagi satu kumpulan data yang kita akan kira ialah nilai nilai mean arithmetic, ataupun dalam bahasa biasa yang kita gunakan kita sebut sebagai purata, average. Dalam statistik nama dia ialah mean arithmetic, nilai mean. Dia bukan nilai minimum nilai mean, nilai nilai purata ataupun nilai average. Kalau lihat dalam data statistik, lazimnya kita jumpa nilai purata ni, di mana nilai purata ni ialah salah satu ukuran yang popular bagi ukuran memusat. Bagi satu kumpulan data, dia mesti ada ukuran ni untuk data yang bersifat kuantitatif. Okey, bagaimana nak mengira mean arithmetic ni? Okey, ada dua formula yang awak nampak ni. Formula dia hampir sama, cuma yang pertama dikenali sebagai mean populasi. Yang kedua dikenali sebagai mean sample, population mean or sample mean. Okey, ini berkait dengan topik yang pertama, iaitu kalau awak ingat kita ada istilah statistik dan juga parameter. Maklumat populasi macam mean populasi ni, dia adalah maklumat daripada populasi. Dia dikenali sebagai parameter. So, maklumat tersebut datang daripada populasi. Ini saya dah jelaskan pada minggu lepas. Manakala bagi mean sample, maklumat tersebut dia ialah mean, dia juga mean arithmetic, dia juga ialah nilai purata, tapi nilai purata tersebut datang daripada sampel. Bila maklumat tersebut datang daripada sampel, dia dikenali sebagai statistik. Itu yang membezakan dia. Mean populasi ialah parameter, statistik ialah mean sample ialah statistik. Dan dari segi simbol, simbol dia pun sangat ketara. Mean populasi gunakan simbol mu. Ini kalau ejaan dia MU lah. Dia macam bentuk U. Atau kadang-kadang macam bentuk M kan. Selalunya dia tulis macam ni lah. Dia ada dua ekor kiri kanan. Kadang-kadang dia macam M. Dia bukan M, dia U tu lah sebenarnya. Dan ekor itu ialah nilai mu menggambarkan mean populasi, purata populasi. Purata keseluruhan. Kalau awak lihat pada minggu lepas, saya pernah tunjukkan dalam topik yang pertama, iaitu purata pendapatan isi rumah. Mengikut kategori kan. Mengikut negeri. Di Selangor, di Putrajaya, di Kelantan dan sebagainya. Itu ialah mean arithmetic, tapi dia adalah parameter. Iaitu nilai dia ialah nilai mu, sebab dia adalah menggambarkan data tersebut dia dikumpulkan oleh Jabatan Perangkaan. Data dia bersifat populasi. Jadi dia adalah simbol yang tepat ialah mu. Dan formula dia perjumlahan N, perjumlahan X. Ini ialah perjumlahan simbol yang macam E besar ni nama dia perjumlahan, summation of. Perjumlahan. Jumlahkan semua nilai-nilai X yang ada. Semua data yang ada kita jumlahkan. Macam kita buat perjumlahan biasa. Data yang pertama campur data yang kedua, ketiga dan sebagainya. Kemudian bahagikan dengan bilangan data. Sini kita ada yang di bawah ni ialah bilangan data. Size, berapa banyak data yang terlibat dalam pengiraan X tadi, X yang berada, perjumlahan X tersebut. Ataupun oleh kerana ini ialah mu, bilangan data ni dia lebih dikenali sebagai size populasi. Dikenali sebagai size populasi. Berapa besar populasi kita. Kalau isi rumah kita ada 15 juta, awak bayangkan data pendapatan bagi 15 juta isi rumah dicampurkan, dijumlahkan. Jadi nilai N dia ialah size populasi, size rumah, bilangan isi rumah tersebut. Itu bercerita pasal populasi, mean populasi. Ukuran yang sama, masih mean arithmetic, tapi kali ini dia datang daripada sampel. Dalam topik lepas, saya dah tunjukkan konsep bagaimana kita mengambil sampel daripada satu populasi.
Dan bila kita ambil sampel daripada satu populasi, kita boleh dapat data yang sama, cuma bilangan dia akan berkurangan. Bilangan dia mestilah sebahagian saja daripada populasi. Bagi min populasi, jumlah dia ialah X bar. Jumlah yang digunakan ialah X bar. X ada palang kat atas dia. Bila buat simbol X, kat atas tu ada palang. Ataupun ditulis sebagai X bar. Bar tu ialah palang di atas. Bar tu dalam statistik dia merujuk pada purata. Jadi X bar ialah nilai purata bagi X. Perjumlahan nilai X sama macam tadi. Perjumlahan bagi X bahagi dengan bilangan data. Ini juga berapa banyak data yang ada. Nombor-nombor yang kita campurkan, negatif, kosong dan juga positif. Semua data yang terlibat dalam pengiaan apa untuk X tersebut, dan berapa banyak X tersebut itu yang dinamakan sebagai bilangan data, ataupun lebih tepat juga dia dikenali sebagai size sample. Size data, bilangan data dan juga size sample. Jadi ada sedikit perbezaan antara min populasi dan min sample. Pertama dari sisi simbol kan. Simbol dia ialah mu untuk min populasi, min sample ialah X bar, and then kemudian bilangan data atau size populasi, simbol dia N besar. Manakala bagi sampel, simbol dia adalah N, simbol dia adalah N kecil. Itu yang berkaitan dengan min populasi dan juga min sampel. Persamaan dia ialah kedua-duanya ialah min. Sama ada bagi dia ialah nilai min aritmetik. Sama itu persamaan antara mu dengan X bar tersebut. Itu dari sisi formula. Saya rasa formula agak senang. Tak ada sebab susah untuk kita hafalkan. Yang penting kena faham apa maksud dia. Sebab mengira anda akan gunakan kalkulator. Sebagaimana kursus matematik yang lepas, anda untuk kursus ini juga anda perlukan kalkulator. Okey, boleh kalau ada soalan boleh tanya. Okey, cuba lihat contoh. Contoh muka surat yang ketiga ni. Saya nak kira min aritmetik. Contoh 3.1. Soalan dia sampel berikut. Sampel. Maksudnya dia kata berikut ialah sampel. Sampel berikut mengandungi masa yang digunakan oleh 10 orang responden. 10 orang responden untuk melayari internet pada bulan lepas. Contoh katalah kita buat survey, kita jumpa hanya sebahagian daripada populasi, iaitu 10 orang responden. Jadi saya tanya responden yang pertama, kedua, ketiga sampailah yang 10 kan. Berapa lama dia melayari internet, orang kata dia online pada bulan lepas. Yang pertama dia kata kosong. Mungkin kita kata kosong ni maksudnya kosong jam lah. Kosong jam. Dia langsung tidak melayari internet. Yang kedua dia kata 7 jam, 12 jam yang ketiga, sampailah yang terakhir 22 jam. Jadi setiap orang dia berikan masa yang berbeza-beza mengikut berapa banyak masa yang dihabiskan untuk melayari internet pada bulan lepas. Itu contoh data dia. Ini contoh saya tunjukkan 10 orang saja untuk memudahkan penggirian dalam kelas, dalam kuliah. Jadi itu data bagi masa berapa jam. Mungkin masa tu dalam jam lah. Unit dia jam kan. Yang dihabiskan oleh 10 orang responden melayari internet pada bulan lepas. Jadi oleh kerana ini ialah sampel, sebab soalan tu sampel kan. Soalan tu ialah apa dia kata sampel, jelas sampel, dan kita nak dapatkan nilai min aritmetik. Jadi simbol yang kita gunakan ialah simbol X bar. Sebab dia daripada min maklumat tersebut. Data yang ada ialah data sampel. Sebab tu saya gunakan X bar. Kalau dia nyatakan populasi atau dia bertukar jadi populasi, kena gunakan simbol mu tadi. Jadi bila campur, saya anda boleh campur. Kita ada 10 data, kosong campur 7 campur 12 sampailah campur 22. Jadi jawapan dia ialah 10. Jadi nilai purata yang kita dapat X bar sama dengan 11.0. Pasal ambil satu simpulan ataupun sama dengan 11. Okey, jadi ada 10 data. Sekarang nilai dia dipusatkan kepada satu, iaitu 11. Sebab tu X bar nama dia ukuran kecenderungan memusat. Daripada banyak data, kita gunakan kaedah tertentu. Contohnya min aritmetik sendiri
untuk kita dapatkan satu nombor yang boleh kita jangkakan dia boleh mewakili 10 nombor tadi. Jadi kalau kita lihat kat sini berdasarkan nombor daripada 0 hingga 33, 10 data yang ada, kita jumlahkan dan kita bagikan dengan 10, jadi X bar dia ialah 11. Saya anda boleh kira gunakan kalkulator, cuba kira, campurkan dan juga bagi 10. Kenapa 10? Sebab ada 10 data. Mana datang 110 itu ialah jumlah perjumlahan data tadi. Perjumlahan X bar. Ini X. Ini nilai X. Perjumlahan X sama dengan 110. Kita jumlahkan daripada X yang pertama sampai X yang ke yang ke 10. Okey, sekarang saya rasa untuk mengira semuanya boleh kira. Sebab anda dibenarkan untuk mengira dengan kalkulator. Okey, jadi di sini untuk khusus ni, selain daripada mengira, anda kena tahu juga apa maksud 11 ni. Apa maksud 11 bagi nilai mean arithmetic. Sama ada mean populasi, mu ataupun mean mean sample. Jadi kalau lihat kat sini 11 bermaksud, saya pergi definisi dia. Bila kita gunakan nilai purata, kita boleh katakan data ni pasal apa tadi? Data yang kita kumpul, yang kita proses ialah berkaitan dengan jumlah masa yang dihabiskan oleh 10 orang 10 orang responden untuk melayari internet pada bulan lepas. Itu data dia. Daripada 10 data kita proses, dia ada satu data sama dengan 11. Jadi 11 ini bermaksud kita akan tulis secara puratanya. Sebab kita tak gunakan nilai purata kan. Secara puratanya, setiap orang responden menghabiskan masa melayari internet pada bulan lepas. Secara puratanya, setiap orang melayari internet pada bulan lepas. Itu maksud nilai purata tadi. Kenapa saya gunakan 11? Sebab X bar sama 11. Jadi daripada 10 data yang kita lihat berbeza-beza tu, sekarang dah difokuskan kepada satu nilai. Nilai 11. Secara puratanya, setiap orang responden menggunakan menghabiskan masa selama 11 jam untuk melayari internet pada bulan lepas. Itu kalau kita lihat dari segi nilai purata. Di mana nilai purata datangnya daripada sampel. Okey, itu maksud nilai purata. Okey, ada soalan setakat ni untuk maksud nilai purata tu. Ada pertanyaan? Tak ada soalan? Boleh jelas apa yang saya sampaikan? Mau respon siapa-siapa? Belum tahu nak tanya apa, Doktor. Jelas. Setakat jelas kan? Okey, jadi saya ada boleh ikut apa yang saya sampaikan. Okey, itu maksud nilai nombor 11. Okey, sekarang ni saya sebab kita sekarang ni kita belajar ni bukannya untuk mengira saja, untuk awak nak faham. Jadi tujuan kursus ni dalam statistik, fokus saya bukan sekadar mengira tu, saya rasa tak jadi masalah. Sebab saya rasa semuanya memang kita dah lepas 3M tu kan, membaca, menulis, mengira tu. Jadi pengiraan tu patutnya tak jadi masalah lah. Dan formulir dia pun senang dan anda pun tak perlu mencongak. Formulir anda dibenarkan untuk menggunakan kalkulator seperti biasa. Gunakan scientific calculator. Okey, cuma kat sini saya nak jelaskan maksud 11 tadi. Saya dah sebut, cara puasa setiap orang melayari internet setiap orang melayari internet selama 11 jam. Setiap responden menghabiskan masa selama 11 jam untuk melayari internet pada bulan lepas. Okey, jadi kalau berdasarkan oleh kerana kita ada data ni kan, kita ada data dia yang asal. Kalau kita lihat laporan, macam contohnya minggu lepas saya tunjukkan data pendapatan isi rumah kan di Selangor yang lebih daripada yang 11,000, 12,000. Kita hanya ada nilai purata tu saja. Nilai tu selalunya dilaporkan. Kalau ini laporan kita, nilai 11 ni saja yang akan dilaporkan. Yang akan dilaporkan. Begitu juga kalau apa saja statistik atau parameter yang menggunakan nilai purata. Contohnya macam kajian Budi 95 kan, kajian kata secara puratanya setiap orang hanya menggunakan 100 liter sebulan.
secara puratanya. Dia gunakan perkataan purata. Manakala kurang 90% menggunakan kurang daripada 90% daripada mereka menggunakan kurang daripada 200 liter. Hanya 10% saja yang lebih daripada 200 liter. Nampak tak kat situ kajian gunakan purata. Di situ yang kita ada, kita hanya ada maklumat nilai purata. Satu nombor je. Nilai purata satu nombor saja. Tapi kita tak tahu data yang sebenar. Data yang sebenar. Responden yang pertama berapa liter dia pakai, yang kedua, ketiga, sampailah yang pengguna budi yang ke berapa belas juta kan. Saya tak ingat berapa yang ramai yang dapat budi ni kan dari segi kelayakan. Data tu kajian campurkan penggunaan dia setiap bulan, kemudian dia campur sama dengan 11. Okey, jadi konsep dia sama, cuma data dia mungkin berbeza lah. Jadi untuk dalam tujuan kelas ni, saya ambil data 10 orang ni. Data 10 orang ni supaya kita nampak. Okey, cuma soalan saya. Siapa boleh bantu? Saya nak respon awak. Daripada maksud nilai purata yang anda dapat ni, 11, apa yang anda rasa bila kita bandingkan dengan data yang asal, apa yang anda rasa orang kata apa macam ada tak kena je dengan min tu, ataupun apa yang sejauh mana X bar 11 tu dia konsisten boleh menggambarkan data yang sebenar. Data sebenar yang atas ni. Yang 0, 7, 12, 5, 33, 14, 8, 09 dan 22. Okay, ada siapa boleh respon? Pada pandangan anda, sejauh mana X bar 11 tu dia boleh menggambarkan data yang sebenar tu? Atau apa yang anda nampak antara 11 dengan data, antara nilai purata dengan nilai data yang sebenar tu? Anyone? Sekarang kita bukan sekadar nak kira, kita nak faham bila kita gunakan nilai purata ni. Ada siapa yang boleh bantu? Yang just pada pandangan anda antara 11 ni. 11 dengan data dia. Ini data yang asal. Data yang asal. 0 sampai 22 ni data yang asal. Daripada data yang asal ni kita dapat X bar 11. Ada siapa? Cik Min, saya nak Ya. cuba. Boleh try. Saya nak Okey. dengar. Okey, boleh. Ada pandangan awak? Okey, pandangan saya lah. Kalau misal kata ini adalah contoh sampel, 11 tu adalah ketetapan benchmark dia. Begitu. Kalau dalam in terms of kerja lah, kalau kerja, kalau reporting, bila dah kira-kira tu, average tu adalah benchmark yang ditetapkan. Macam itulah, itu pandangan saya. Okey, itu pun betul sebab kita ada istilah apa ni, below average, above average kan? Kan? Betul. That's right, betul. Itu kalau katalah ini markah pelajar kan. Kalau kita tukar data jadi markah, jadi purata markah bagi 10 orang pelajar ialah 11. Jadi kita akan kata apa ni, below average maksudnya markah dia kurang 11. Above average markah dia lebih 11. Itu satu istilah yang selalu kita dengar, above average, below average kan. Untuk kita ceritakan performance student. Betul? Itu antara yang lain ada tak? Apa yang awak nampak lagi? Kalau macam tu, maksudnya berdasarkan data ni, kebanyakan responden ni dia menggunakan melayari internet tu bawah daripada 11 jam. Cuma ada beberapa orang je yang atas, 1, 2, 3, 4 orang je yang lebih daripada 11 jam. Okey, terima kasih Ahmad. Itu yang kawan kita yang kedua nampak kan? Betul lah. Maksudnya kalau kita gunakan 11 ni, bila kita sebut puratanya 11, ada beberapa orang je yang lebih daripada nombor 11 tu. 22, kita ada 33, kita ada 12, 14, ada 4 orang. Jadi ada 6 orang lagi yang bawah daripada 11 tu. Apa betul? Kalau itu yang awak nampak, sebab saya hanya bertanya apa yang awak nampak kan. Ada lagi tak yang nampak selain daripada apa yang dua orang kawan kita respon? Ada. Just apa yang awak nampak je. Antara min tu dengan data dia yang sebenar. Kat sini saya nak terangkan nanti dia punya betapa kita kena menggunakan min dengan keadaan sewajarnya. Apa yang kita katakan sebagai min, apa tu below average, above average dan sebagainya. Ada lagi yang ketiga, yang ada pandangan lain. Tadi ada 2 pandangan. Terima kasih yang bagi pandangan.
Tak apalah. Okey, jadi kalau kita yang dua tadi pandangan tu betul. Cuma yang saya nak fokus kat sini ialah bila kita deal dengan nilai purata ni, apa saja bila kita deal, bukan bermaksud nilai purata tu tak betul ataupun tak tepat. Memang itulah antara nilai yang paling terbaik yang kita ada. Cuma nilai purata ni ada kelemahan dia sendiri tau. Bila kita gunakan nilai purata memang kita kena berhati-hati. Apalagi bila kita nak sebut perkataan average, below average dan sebagainya kan. Okey, kalau awak lihat nombor 11 tu terhasil daripada 10 nombor di mana tak ada satu nombor pun dalam 10 nombor tu bernilai 11. Betul kan? Boleh nampak tak tu? Kalau perasan, kalau awak lihat nombor, kita ada nombor 0, nombor 5, kalau kita susun ni kan, nombor 7, nombor 8, nombor 9, 14, bla 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 sampailah 33. Tak ada satu nombor pun yang bernilai, tak ada satu nombor pun yang bernilai 11. Jadi, tapi kita ada nilai purata tu adalah 11. Bila kita buat kesimpulan, kita kata secara puratanya setiap responden menghabiskan masa selama 11 jam melayari internet pada bulan lepas. Bila tengok data, tak ada seorang pun responden yang melayari internet selama 11 jam. Saya awak boleh nampak apa yang saya nak sampaikan. Kalau tak faham, boleh tanya. Jadi, sejauh mana kebenaran nilai purata ni kan? Sejauh mana tepatnya nilai purata? Jadi, nilai purata ni ialah satu ukuran memusat. Memusat tu maksudnya apa? Daripada 10 nombor tu, kita akan ada satu nombor yang kita rasa dia boleh mewakili 10 nombor tadi. Jadi nilai apa ukuran dia? Ukuran dia ialah 11. Macam mana 11 tu? Kenapa 11? Sebab 11 tu ialah nilai purata. Jadi adakah nilai purata itu betul? Ya, nilai purata itu betul. Adakah dia yang boleh digunakan? Ya, dia boleh digunakan. Tetapi mulai hari ini bila awak dah belajar konsep ni, bila awak deal dengan nombor purata, awak kena ingat apa je nombor purata yang disebut, yang digunakan, dia menunjukkan akan ada nilai dalam kumpulan data tu akan ada nilai yang lebih kecil daripada nilai purata tersebut, ataupun lebih besar daripada nilai purata tersebut, ataupun nilai yang sama ataupun tak sama dengan nilai 11 tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan bila kita bercerita pasal nilai purata. Jadi bila saya kata purata responden melayari internet ialah 11, bermaksud dalam kepala kita dah kamar, ada yang kurang daripada 11, akan ada yang kurang daripada 11, akan ada yang lebih daripada 11. Dan mungkin ada yang sama dengan 11 ataupun tak sama dengan 11. Itu maksud nilai purata. Begitu juga kalau saya bawa pada isu kita yang terkini kan, bila kajian kata secara puratanya setiap pengguna budi ni, yang dapat budi ni, dia gunakan 100 liter. Dia gunakan 100 liter. Kalau saya letak dalam diri saya sendiri, data 100 liter tu tak benar lah. Saya gunakan lebih daripada 100 liter. Kadang 120 liter, 130 liter untuk tujuan pergi kerja je, pergi balik kan. Jadi seolah-olah macam dia tak betul. Manakala untuk isteri saya pula, isteri saya dia langsung tak gunakan petrol, dia gunakan diesel. Jadi dia untuk diri dia, data purata 100 liter budi tu tak tepatlah untuk isteri saya sebab dia gunakan diesel. Dia tak gunakan petrol tersebut. Jadi kalau kita lihat semua, kalau kita lihat secara detail tu, of course lah, sebagaimana yang kita baca dekat media sosial tu, sebab dia hanya komen pada nilai purata. Dan memang betul lah apa yang dia komen tu betul, tapi bila dia salahkan nilai purata tu, itu bagi saya tak tepat. Sebab nilai purata tu dia tidak melihat sedetail itu. Dia tak lihat detail satu. Of course, bila lihat satu-satu, ada yang kurang, ada yang lebih, daripada 200, ada yang mungkin 300 tu pun tak cukup. Memang betul kalau kita lihat satu persatu. Cuma bila kita nak buat bila di peringkat kerajaan, even di peringkat saya sebagai pensyarah, bila saya nak buat sesuatu keputusan yang untuk satu perkara tu, kadang-kadang kita tak boleh melihat satu persatu. Kita tak boleh lihat case by case. Ada perkara kita boleh buat case by case. Ada perkara kita tak boleh buat case by case. Kita kena lihat secara average kadang-kadang. Cuma bila kita gunakan average tu, nanti kita ada satu lagi ukuran, dia punya pasangan kepada dia punya pelengkap untuk average ni, untuk kita terutamanya bila untuk kita buat policy, untuk kita buat keputusan-keputusan yang besar ni, tak boleh kita gunakan average begitu saja. Itulah yang sedang dibuat oleh yang sedang berlaku sekarang bila di peringkat kerajaan.
walaupun disebut perkataan purata itu ini dan sebagainya. Ya betul, itu kita lihat dalam konteks dalam konteks budi itu sendiri. Sebab kalau lihat dalam konteks bantuan tu kan, bantuan tu dia bukan dekat budi je, bantuan tu banyak kan. Dari segi setiap bulannya ada sarahnya, ada rahmahnya, sekarang macam-macam. Kalau dulu yang saya ingat kita ada BRIM tu lah, BRIM Wang Bujang lah, BRIM itu, BRIM ini kan. Kalau dekat universiti ni dengan yang saya dah sebut ada dengan bantuan PTPTN dan sebagainya. Okey, itu dari segi macam mana kita nak kaitkan. Berhati-hati bila gunakan perkataan purata tu, sekarang kita dah faham. Bila sebut je perkataan purata, contohnya pasal purata pendapatan isi rumah di Selangor, berapa? 12,000, 13,000, T20. Adakah kita boleh katakan semuanya T20 kan? Walaupun maksudnya nilai purata tu menggambarkan bahawa setiap isi rumah di Selangor isi rumahnya 12,000. Untuk saya, untuk isi rumah saya pun tak tepat. Untuk isi rumah kawan-kawan saya yang tepat. Dan untuk kebanyakan orang dia tak tepat. Dia akan kata, ada dia kata dia punya lebih. Ada yang kata dia punya kurang. Betul lah tu. Sebab nilai tersebut ialah nilai purata. That's why bila saya nak tekankan nilai purata kat sini ialah bila kita menggunakan nilai purata, secara umumnya kita boleh letak dalam gambaran kepala kita. Akan ada nilai nombor-nombor yang digunakan untuk menghasilkan nilai purata tersebut, ada nombor yang kurang, of course akan ada nombor yang lebih besar daripada nilai 11. Cuma berapa banyak, itu kita tak tahu. Berapa banyak kita tak tahu, kita perlukan ukuran-ukuran lain. Ukuran lain selain daripada nilai purata. That's why secara umumnya, kalau kita nak buat satu kesimpulan besar hanya bergantung pada nilai purata tu, bagi saya dah dah tak tepat lah. Dia untuk rujukan boleh, tapi kalau nak buat apa lagi untuk polisi, apa lagi untuk tujuan yang berkaitan dengan implikasi kewangan ni, nilai purata tu dia tak boleh gunakan secara umum. That's why kalau awak dalam konteks pelajar sendiri, dalam konteks anda sebagai pelajar, anda punya PNGK tu, PNGK atau CGPA, PNGK tu, PNGK, and bahasa Inggeris apa, CGPA, cumulative grade, purata nilai grade ketua. Anda punya PNGK tu ialah nilai purata grade yang anda dapat, purata nilai grade. PNGK 4, kalau 4 tu sebab maksimum A kan. Kalau 4 flat maksudnya semuanya A. Selain daripada 4 tu, dia punya grade tu akan berbeza-beza. Anda akan dapat ada A, ada B, ada C dan sebagainya. Jadi kalau anda dapat apa saja grade, katalah anda dapat grade 3.73 kan, 3.73, 3.8, 3.9, berapa grade 3, 2 dan sebagainya, itu hanya menunjukkan daripada kebanyakan kursus yang anda ambil, secara puratanya anda akan dapat grade 3.73. 3.73 ni grade apa? Kalau 3.3 B+, 3.75 A- kan? Jadi puratanya pelajar ni dia dapat grade, setiap satu kursus dia dapat purata je A- sebab dia hampir ke A-. Tapi kalau kita lihat skrip dia, tak semestinya dia dapat semua grade tu sama. Ada yang A-nya, ada yang B-nya, ada yang C-nya, ada yang D-nya. That's why kalau untuk pelajar, memanglah salah satu indikator dia, kita lihat dia punya PNGK dia. Dia punya PNGK untuk menggambarkan prestasi pelajar pelajar tersebut. Sebab anda punya PNGK dia bukannya min aritmetik biasa, dia min aritmetik tapi dia ialah min aritmetik berpemberat. Dia ada sebab setiap kursus tu dia ada pemberat yang berbeza-beza. Itu kita takkan sentuh lah. Tapi itulah maksud nilai purata. Kalau kita lihat nilai PNGK je, kadang-kadang nilai PNGK tu pun dia tak menggambarkan prestasi pelajar tu yang sebenarnya. Kita kena lihat detail lagi. Apa kursus yang dia ambil? Yang dia banyak dapat A tu kursus apa? Dia banyak dapat B tu kursus apa? PNGK dia tinggi sebab apa? Sebab bagaimana dengan kualiti kursus yang dia ambil tu. That's why itu pun perkara yang perlu dilihat. Tapi konsepnya begitulah bila kita bercerita pasal nilai purata. Okay, saya boleh faham apa yang dimaksudkan dengan nilai purata. Formula dia, dua formula ni sama ada mean populasi ataupun mean sampel. Jadi apa yang saya jelaskan tadi tu sesuai untuk kedua-duanya, sama ada mean populasi ataupun mean sampel. Okey, boleh. Mean arithmetic. InsyaAllah boleh Cik Amin. Okay, terima kasih. InsyaAllah Cik Amin. Okay. Itu dari segi walaupun kira dia senang kan, cuma dalam kelas ni sebab kita sekarang ni orang kata sebab topik ni
topik ukuran metode min ni pelajar sekolah rendah, sekolah menengah pun dah belajar mengira. Cuma kenapa dia belajar kat universiti? Dia macam proses ulangan. Cuma satu level lagi anda kena faham apa yang dikira. Dia bukan sekadar mengira. Kena faham. Kalau mengira, anak-anak kita kat sekolah rendah, sekolah menengah pun dah kira dah benda ni. Cuma mereka tak diajar untuk memahami. Kenapa? Bila nak suruh bagi huraian, apa maksud tu? Tu level-level kita ni lah. Level-level di peringkat ijazah sarjana dan ke atas. Jadi selepas ni saya harap pelajar-pelajar saya dah ambil step ni, dia faham apa maksud nilai purata. Orang kata kadang-kadang kita jangan tertipulah dengan nilai purata, sama ada dia tinggi ataupun rendah. Yang penting nilai apa yang sebenarnya yang boleh diceritakan dengan nilai purata. Dan perkataan purata ni kita akan gunakan sampai habis. Sampailah kita topik yang terakhir. Tak akan putus-putus dengan mu-nya, dengan x-bar-nya. Jadi kat sini, pada peringkat hari ni, anda dah tahu macam mana nak kira, dah faham. Lepas ni kita akan gunakan dalam peringkat yang lagi tinggi sikit. Tak payah kita pening kira, tak payah pening kita faham. Kita dah tahu dah benda tu. Dan kita akan uji dia dalam pelbagai aspek. Dan sebab dia sangat penting. Okey, satu lagi, dia ada satu min. Min aritmetik ni pun dia ada beberapa. Min tadi saya ada sebut min berpemberat. Min tu PNGK anda ialah min berpemberat. Tapi saya tak sentuh lah pasal min pemberat sebab dia tak ada dalam silibus. Cuma sebagai pelajar, saya harap semua pelajar tahu lah macam mana PNGK tu dikira. Anda kena tahu walaupun jangan terima, ya benda tu sistem. Sistem maksudnya kalau sistem memang kebarangkalian silap tu rendah, tapi orang kata sebagai pelajar kita kena tahu macam mana nak kira PNGK tu. Cubalah ambil masa sikit, Google ke ataupun dan sebagainya, belajar macam mana PNGK tu dikira. Dia adalah min purata, tapi dia purata berpemberat. Ada pemberat yang digunakan terutamanya untuk sebab setiap kursus tu ada 3 unit kan, ada 2 unit, ada 1 unit. Dan tentulah kalau dia dapat A untuk 3 unit tu lagi besar impak dia daripada A yang satu unit. Sebab tu dia jadi min berpemberat. Jadi anda ambil masa untuk belajar macam mana PNGK anda dikira. Jangan terima bulat-bulat apa saja yang keluar dalam keputusan tu. Anda boleh argue, anda boleh check, anda boleh tanya. Walaupun tak adalah sampai jumpa kes silap. Tapi kami pun bila meeting pun, bila tengok keputusan keluar pun, kita orang pun petikai kan. Tanya, kenapa macam ni Kenapa PNGK ni bukan sepatutnya macam ni kan. Walaupun dah dikira, tapi belum pernah ada kesilapan besar lah. Tapi bila kita argue tu maksudnya kita ambil berat. Bukan sekadar kita terima keputusan dia bulat-bulat. Dan sebab itu beza bila kita tahu statistik dengan kita kita terima saja apa yang dinyatakan. Okey. Sebab tu dalam orang kata untuk min aritmetik ni bukan sekadar anda kena boleh mengira, anda tahu macam mana dia dikira dan anda faham apa yang dimaksudkan dengan nilai min aritmetik. Okey, min yang kedua saya nak sentuh, nama dia ialah min geometri. Okey, min geometri ni formula dia complicated sikit berbanding dengan min aritmetik tadi. Okey, saya tak nak pergi formula dia satu persatu, dia memang complicated. Cuba saya nak tunjukkan macam mana dia digunakan. Inilah formula dia. Kalau saya baca ni pening kepala ni kan. Apa itu R, apa itu square dan sebagainya. Okey, saya nak gunakan contoh ni. Contoh kita ambil lah bahagian pelaburan. Betul ni bahagian pelaburan kan. Saya rasa pelaburan ni bukan sesuatu yang asing untuk pelajar eksekutif ni kan. Bila kita melabur, melabur tu kita simpan dulu lah. Bukan simpanan lain. Melabur ni kita melabur dalam kalau ASB kita boleh katakan pelaburan sebab dia ada pulangan. Kalau stock market pun pelaburan, bond pun pelaburan, gold ada dua lah. Ada yang kata tu pelaburan, ada yang kata tu simpanan kan. Tak kisahlah tu sebab dia pun ada pulangan tapi dalam bentuk yang berbeza. Okey, bila kita nak kira prestasi pelaburan ni, contohnya macam gold sekarang kan, kalau baca kita kata kita dengar gold dalam masa 3 tahun dah naik 3 tahun dah naik 100%. Secara puratanya setiap tahun harga gold naik 100%. Kalau dia kata 3 tahun tu, dalam tempoh 20 tahun gold naik tak kurang daripada 20% dalam setahun. Tu sebab apa? Ayat-ayat tu dia menggunakan perkataan purata. Dia menggunakan perkataan purata peningkatan harga gold, purata peningkatan harga saham, purata dividen yang diterima. Bila dia guna perkataan purata, itulah
dia pergi pada apa yang kita belajar. Jadi selepas ni bila awak dengar perkataan tu, awak boleh faham dengan lebih baik. Terutamanya apabila kita nak kalau kita sebagai pelabur kan, kita sebagai pelabur bila kita nak buat keputusan melabur, dah tentulah kita akan gunakan data-data apa yang berlaku kan. Semua laporan yang dinyatakan semuanya ialah apa yang dah berlaku. Apa yang dah berlaku belum tentu sama dengan apa yang akan berlaku. Contohnya macam sekarang kan, macam gol jugalah, kita kat gol kan. Kalau ada je kejutan dalam ekonomi, selalunya harga gol akan naik. Harga gol akan naik macam daripada lepas Covid ni kan, 2020, lepas tu perang Ukraine, kalau apa je berlaku, harga gol akan naik sebab gol dianggap sebagai safe haven kan. Cuma tapi bila data dia begitu, tapi bila berlaku perang Asia Barat yang sekarang ni, iaitu Iran dengan Israel dengan US tu, harga gol taklah turun naik kan. Dia orang kata dia stop dekat 700 lebih. Sekarang dia dah sekitar 500, 600 macam tu kan. Maksudnya dia tak seperti yang dijangkakan. Sebab tu bila apa yang dilaporkan tu betul, dia berdasarkan nilai purata dan tak semestinya dia akan mengulang dalam perkara yang sama. Okey, saya nak ambil contoh ni. Saya nak bezakan purata dalam konteks mean arithmetic dan purata dalam konteks mean geometry. Bila masa nak sesuai kita gunakan mean geometry ataupun mean arithmetic ni. Okey, kedua-duanya mean membawa maksud yang sama sebagaimana yang saya dah huraikan tadi. Cuma cara pengiraan dia berbeza bila masa kita nak gunakan. Okey, saya nak ambil contoh ni untuk mean geometry. Contohnya ialah okey, saya ada contoh 3.2. Okey, sila rujuk contoh 3.2. Contoh 3.2 slide berapa ni? Slide yang ke-6. Okey, katalah saya ambil contoh mudah lah. Saya nak tunjukkan pengiraan dia saja. Saya nak tunjukkan penggunaan mean geometry dan juga mean arithmetic. Kedua-duanya nilai purata dan dia tak boleh digunakan sebarangan. Okey, contohnya kalau lihat contoh 3.2, katalah awal tahun. Saya ambil awal tahun. Katalah selalunya kita buat pelaburan awal tahun lah kan. Awal tahun 2025, awak simpan duit. Katalah dalam awak simpan, anda melabur sebanyak 1,000. Katalah anda melabur satu pelaburan bernilai 1,000. Dalam ASB ke, apa tak kisahlah apa. Kita assume sebagai pada awal tahun. Dan selalunya nilai pelaburan ni kita akan lihat selepas tahun kan. Kalau di Malaysia kebanyakannya selepas setahun. Jadi kalau kita start awal tahun, pada penghujung tahun 2025. Di penghujung tahun. Sebab dividen dikira kan. Cukup setahun bila kita penghujung 2025. Katalah cukup setahun, kita tengok, pelaburan kita dah naik daripada 1,000 dah jadi 2,000. Bila kita update kita punya account, dah jadi 2,000. Kalau kita tengok dalam kita punya account CDS, kita lihat, nilai saham kita dah naik daripada 1,000 kepada 2,000. Itu maksud dia. Selepas tahun, pada penghujung tahun. Kemudian, kita terus simpan. Katalah andai kita daripada penghujung tahun 2025 masuk awal tahun 2026 sampailah penghujung 2026 nanti kita simpan duit tersebut. Kita simpan nilai pelaburan, kita tak keluarkan. Bila kita cek balik dalam pelaburan kita, pada penghujung 2026 nilai pelaburan kita dah jadi jadi 1,000 pula. Dia jadi 1,000. Ini saya buat assumption. Saya nak tunjukkan dia punya pengiraan. Saya semua berikut nilai pelaburan kita pada nilai pelaburan asal 1,000. Lepas tahun penghujung 2025 nilai dia meningkat kepada 2,000. Pada penghujung tahun 2026 nilai dia meningkat kepada nilai dia menjadi menurun balik kepada 1,000. Okey, jadi kita ada yang ini nama dia apa? Nilai pelaburan. Nilai pelaburan kita. Okey. Kalau lihat soalan yang pertama. Okey. Soalan yang pertama dalam slide yang ke-6 dia kata berapakah purata nilai pelaburan? Purata nilai pelaburan. Okey, bila dia kata purata nilai pelaburan, purata ni dah mean arithmetic tadi kan. Dia katalah ini sampel lah. Andaikan ini ialah sampel lah. Kalau kita ada 2 tahun saja. Okey, penghujung
Jadi bila kita nak kata nilai pelaburan, kita akan lihat nilai pelaburan kita pada penghujung tahun lah. Kalau kita awal melabur awal tahun, penghujung tahun nilai pelaburan kita 2,000. Pada tahun pertama, nilai pelaburan kita 2,000. Pada penghujung tahun yang ketiga, penghujung tahun yang kedua, penghujung tahun 2026, nilai pelaburan kita 1,000. Jadi, kita ada dua nilai pelaburan pada penghujung tahun, dua penghujung tahun. Jadi, purata pelaburan kita dalam tempoh 2025 hingga 2029, purata nilai pelaburan. Purata nilai pelaburan. Jadi, kita kena campurkan nilai pelaburan 2,000 dan nilai pelaburan 1,000. Ada berapa data yang kita campurkan? Ada 2. Jadi kena bagi 2. 2,000 campur 1,000, 3,000. Jadi purata pelaburan kita 1,000, 1,500. Jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini. Secara puratanya, nilai pelaburan kita ialah 1,500 setiap tahun. Walaupun kita tahu data asal dia 2,000 dengan 1,000. Ini purata mean arithmetic, katalah sampel, ini sama dengan X bar. Saya rasa berjelas. Maaf nak tanya. Silakan. Kenapa dia tak ambil 3 nombor? Bukan ada awal tahun 2025 1,000. Kemudian penghujung 2025 2,000. Penghujung 2026 ada 1,000. Kan ada 3 nombor di situ. Kenapa dia tak ambil 1,000 yang pertama Okey. Dalam konteks pelaburan, bila kita kata nilai pelaburan, selalu kita lihat nilai dia pada penghujung tempoh pelaburan dia, pada setiap tempoh. Itu maksud bila masuk nilai pelaburan. Yang 1,000 tu ialah pelaburan permulaan dia. Yang 1,000 tu ialah pelaburan permulaan dia. Jadi bila kita nak kira nilai purata, kita lihat soalan dia, kita nak kira purata nilai pelaburan dalam tempoh 2025 hingga 2026. Dalam 2025 ni, data yang awal tu ialah pelaburan permulaan dia. Data yang kita perlu kira ialah nilai pelaburan dia pada penghujung tahun 2025 hingga 2026. Kalau kita ambil ketiga-tiga tu seolah-olah macam ada 3 nilai pelaburan kan. Tapi dalam tahun 2025 tu kita ada sekali je pelaburan sebenarnya. Boleh tu? Itu dia punya justifikasi dah. Dia kira macam modal lah. Kita tak kira modal, yes. kita cuma ambil berapa untung kita gitu. Lebih kurang gitu lah kot tak? Bila kita nak kira nilai pelaburan kita, kita lihat kita nak lihat pada peringkat mana. Kita tak boleh lah lihat kalau kalau kita kata kita nak lihat pelaburan pada setiap awal tahun, dia akan jadi awal tahun 2025, awal tahun 2026. Jadi kat sini sebab saya gunakan perkataan hujung kan, nilai pelaburan pada penghujung tempoh. Itu pun satu term lain kalau kita nak lihat dalam konteks return dalam investment. Tapi dalam soalan ni saya fokus pada nilai pelaburan pada penghujung setiap tempoh tersebut. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey. That's why dia jadi 2. Jadi ada 2 data. Jadi kita 2,000 campur 1,000. Yang 1,000 yang tahun yang ketiga penghujung tahun 2026 tu. Jadi purata dia ialah 1,500. Itu ialah mean arithmetic. Itu ialah mean arithmetic. Macam tu juga kalau awak nak lihat contoh katalah dalam konteks kalau berapa nilai purata nilai emas simpanan anda dalam tempoh 10 tahun. Kiralah nilai emas, sebab nilai emas kan dia berubah. Kadang-kadang gram dia sama. Sebab nilai emas gram dia 1 gram, tapi nilai gram tu berbeza-beza kan. Bagi setiap masa ambil satu ketetapan. Nak ambil nilai pada 1/1 ataupun pada 31/12 untuk kita kira nilai dia. Itu kadang-kadang dalam accountingnya, dalam financial dia, bila kita nak mengira tu dia mesti ada tempoh masa. Jadi pengiraan tu sesuai untuk tempoh masa yang dinyatakan. Macam saya punya ni 1,500 ni betul untuk sebab saya gunakan perkataan penghujung. Kalau saya gunakan perkataan awal, mungkin dapat nilai yang lain. Okey, itu maksud purata nilai pelaburan. Okey, soalan yang kedua. Ni bila kita sebut dapatkan kirakan purata kadar pulangan pelaburan. Purata kadar pulangan. Kadar pulangan apa? Kadar pulangan pelaburan lah. Purata kadar pulangan pelaburan. Tadi nilai pelaburan. Bila kita kata kadar pulangan pelaburan, ni kita kena ada sikit ilmu dalam pelaburan ni lah. Kadar bila kita melabur ni mesti ada pulangan. Sebab tu nama dia pelaburan. Pelaburan dia mesti ada pulangan. Kalau simpanan
simpanan dia tak panggil pulangan. Kadang-kadang sebab tu kalau kita simpan duit kat bank, kalau pun dibagi, kita tetap panggil itu sebagai return tau. Dia mungkin macam kita bank panggil apa? Kadar keuntungan kalau bank Islam kan. Tapi sebab dia bukannya pelaburan, dia bukanlah, walaupun nilai dia macam kadar pulangan, tapi dia bukan tu yang dimasukkan. Bila kadar pulangan selalunya kita merujuk pada nilai-nilai pelaburan. Okey. Kadar pulangan kat sini, tengok jugalah kalau harga saham tu, kadar pulangan dia ialah perbezaan harga dia. Hari tu punya dia ada daily return. Harga dia buka dengan harga dia tutup. Perbezaan tu ialah perbezaan tu ialah kadar pulangan dia pada hari tu. Kalau harga tutup pukul 5, harga buka RM1, harga tutup RM10. Jadi kadar pulangan dia hari tu ialah 10% kan, kenaikan dalam 10 sen. Kalau ada yang melihat begitu, ada yang lihat harga penutup, harga pembukaan hari ini dengan harga pembukaan semalam. Contohnya macam tu pun boleh. Itu juga dinamakan sebagai kadar pulangan. Itu untuk harga saham. Okey, kalau macam di ASB, dia kadar pulangan dia bukan perbezaan harga, sebab harga dia lebih kurang sama je kan. Kalau ASB2 dan sebagainya, jadi kadar pulangan dia mungkin dalam bentuk dividen. Berapa peratus? Berapa peratus dividen yang diterima. Dividen yang diterima tak ada kaitan dengan perubahan harga tersebut. Okey. Kalau gold, silver dan sebagainya, dia tak ada dividen. Sebab tu jangan percaya kalau ada skim gold yang kata ada dividen. Tak ada, gold tak ada dividen, dan gold tak akan ada pertambahan gram. Sebab pulangan untuk gold dia bukan pertambahan pada gram. Sebab gram tu kalau 1 gram dulu sampai sekarang pun 1 gram tu je lah. Kalau dulu masa saya kahwin 26, 27 tahun dulu, beli cincin 2 gram, sampai sekarang cincin tu ada lagi, masih lagi berat dia 2 gram. Tapi nilai dia saja yang berbeza. Sebab tu kalau gold nak kira kadar pulangan, tak boleh kira pada berapa gram tu. Sebab gram tu mungkin kekal kan. Kalau masih ada aturan, kalau berapa peratus peningkatan pertambahan gram anda simpan tu, itu cerita lain. Jadi bila nak kira kadar pulangan untuk gold, kita lihat berapakah nilai gold pada setiap tahun, berapa peratus dia meningkat setiap bulan dan sebagainya. Jadi secara nak kira apa yang kaedah nak kira tu tak banyak beza. Apa yang kita nak kira tu, kita kena tahu. Contohnya kalau dalam contoh saya tadi, saya nak kira purata kadar pulangan. Sebelum saya boleh kira, okey, kita balik kat konsep. Saya nak kira purata nilai pelaburan sebelum ni. Jadi saya kena ada data nilai pelaburan. Barulah dapat nilai purata tu. Carilah data nilai pelaburan. Okey, yang kedua saya nak kira purata kadar pulangan. Purata juga kadar pulangan. Jadi saya perlukan data kadar pulangan dulu. Ada berapa banyak kadar pulangan? Data saya apa? Data nilai pelaburan. Jadi kadar pulangan kat sini dia tak ada bagi dividen, dia tak ada bagi bonus, data bonus. Yang dia ada ialah nilai perubahan dalam nilai pelaburan tu. Jadi perubahan dalam nilai pelaburan tu, itu dinamakan sebagai kadar pulangan untuk kes ni. Kadar pulangan. Jadi saya kena kira. Sebab saya nak kira purata kadar pulangan, saya kena dapatkan data kadar pulangan. Okay, kadar pulangan tak diberi. Tapi kita boleh kira kan. Jadi kadar pulangan, bila kita kira dalam konteks pelaburan, dia mesti ada pelaburan permulaan, pelaburan sekarang dengan pelaburan sebelumnya. Berapa peratus dia meningkat. Selalunya dia buat setiap tahun. Kalau harga pada penghujung tahun 2025, berapa nilai dia. Bandingkan dengan harga pada penghujung setahun sebelum dia. Pada 2024 sebagainya. Kita lihat dia punya perubahan. Jadi berdasarkan data ni, data yang saya ada, saya ada data penghujung tahun 2000 dengan awal tahun 2000. Jadi nilai kadar pulangan pelaburan saya pada tahun 2025 ialah berapa peratus peningkatan nilai pelaburan saya daripada 1000 tu. Asal dia 1000, sekarang dah jadi 2000. Ada peningkatan sebanyak 1000. Jadi macam mana formula dia? Kalau kadar pulangan, nilai semasa, nilai pelaburan pada penghujung tahun 2000 tolak dengan nilai sebelum kan 1000, bagikan dengan nilai sebelum 1000, darab 100. Itu yang kita dapat. 1000 bagi 1000, 1 darab 100, 100%. Jadi pada tahun 2025, saya boleh buat kenyataan bahawa kadar pulangan pelaburan saya ialah 100%. Kadar pulangan pelaburan saya ialah 100%.
100%. Daripada 1000, nilai pelaburan saya dah jadi 2000. Peningkatan 1000. Dia 100% daripada nilai asal. Okey, itu kadar pulangan yang pertama. Kadar pulangan yang kedua ialah pada penghujung tahun 2026. Pada penghujung tahun 2026, saya nak tahu berapa peratus nilai pelaburan saya meningkat. So, saya perlukan data berapakah nilai pelaburan pada pada penghujung tahun 2026, 1000, tolak dengan nilai pelaburan 1 tahun sebelumnya, iaitu 2025 kan, 2000. Bahagikan dengan nilai sebelum tadi, iaitu 2000. Darab dengan 100. Jadi saya ada negatif 1000 tolak 2000, negatif 1000 bagi 2000, negatif 1/2 darab 100, saya dapat 0.5 darab 100, negatif 50, negatif 50%. Okey, saya harap semua berikut ya. Apa yang saya kira ni? Okey, ada pulangan. Macam mana kita nak kira dia punya dia punya jawapan bagi 3.2. Ini dia punya pengiran dia. Okey. Brother, boleh saya tanya sikit? Sila. Kenapa kita kena bahagikan dengan nilai pelaburan tahun semasa? Bukan nilai pelaburan tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya. Yang kan kalau untuk tahun 2025 tu kita bagi dengan 1000. Tahun 2026 kita bahagikan dengan 2000 kan. Apa justifikasi kita? Okey, justifikasi dia kalau kita kira kadar pulangan, dia punya konsep dia nilai baru tolak nilai lama bahagi nilai lama. Faham? Nilai baru tolak nilai lama bagi nilai lama. Okey, kalau saya nak kira katalah sekarang saya nak kira kadar pulangan tahun 2025. Okey, data saya ialah nilai pelaburan pada penghujung tahun 2025, nilai dia 2000. Jadi itu nilai barulah. Nilai lama dia ialah pada awal tahun 2025 kan. Nilai dia 1000 kan. Jadi nilai baru 2000 tolak dengan nilai lama 1000. Bahagi dengan nilai lama 1000 tadi. Nilai asal dia 1000, dia bertambah 1000, jadi kadar pulangan dia ialah 100%. Yang tu okey. Itu boleh dapat. Boleh. Okey, yang kedua pada 2026. Nilai pelaburan pada nilai kadar pulangan pada tahun 2026, kita lihat pada penghujung kan. Sebab data kita penghujung. Pada penghujung tahun 2026 sampai 2026 saya cek pelaburan saya 1000. Oh, nilai pelaburan saya 1000. Saya nak kira berapa peratus kadar pulangan dia. 1000 tu dia membawa berapa peratus kadar pulangan. Saya kena bandingkan nilai 1000 tu dengan nilai pelaburan saya pada penghujung tahun yang lepas. Sekarang nilai baru dia 1000, nilai sebelum dia iaitu 2000. 1000 tolak 2000. Nilai pelaburan saya menyusut sebanyak 1000. Nak bagikan dengan apa? Nak bagikan dengan nilai sebelum. Nilai penghujung tahun 2025. 2000. Negatif 1000 bagi 2000 darab 100, negatif 50%. Dan kadar pulangan ni dia mesti mengikut tempoh yang sewajarnya. Tempoh sewajar ni selalunya dia setiap tahun. Tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Dia tak boleh kita langkau. Tahun sekarang dengan tahun 2 tahun dulu. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti perubahan setiap tahun. Begitu juga, itu belum lagi bulan, belum lagi suku tahun. Sekarang kita fokus pada tahun. Dapat tu nilai baru tolak nilai lama. Bagi dengan nilai yang lama. Nilai yang lama tu bukannya, nilai lama tu dia mewujud nilai satu tempoh sebelumnya. Kalau saya gunakan kadar pulangan tahunan, nilai sekarang dengan nilai setahun, nilai 1 tahun sebelumnya. Itu maksud nilai lama dia. Itu konsep pengiran kadar pulangan. Okey, jadi saya ada 2 kadar pulangan. Jadi saya berdasarkan nilai kadar pulangan, saya kata pada tahun 2025, kadar pelaburan saya ialah 100%. Pada tahun 2026, kadar pulangan saya ialah negatif 50, negatif 50%. Tahun pertama saya untung 100%, tahun kedua saya rugilah. Negatif itu maksudnya saya mengalami kerugian sebanyak 50%. Soalan dia, berapakah purata kadar pulangan pelaburan tersebut dalam tempoh 2 tahun? Sebab tu tak habis lagi. Saya ingat dah habis dah tadi. Belum, baru kira. Nampak tak? Saya baru kira kadar pulangan. Kenapa saya kira kadar pulangan? Inilah kaitannya. Soalan tu minta purata. Purata siapa?
Bila disebut purata pendapatan. Kena ada data pendapatan dulu. Purata nilai pelaburan. Kena ada nilai pelaburan. That's why nilai pelaburan tu dah ada kan. Soalan B, dia minta purata kadar pulangan pelaburan. So, kena dapatlah data kadar pulangan pelaburan. Kadar pulangan pelaburan, data tu tak diberi. Tapi kita boleh kira konsep dia. Okey, that's why kena kira ni. Jadi ada dua data juga. Ada dua data. 100 dengan negatif 50. Jadi untuk jawab soalan ni, untuk jawab purata kadar pulangan ni, kita kena gunakan data ni. 100% dan negatif 50%. Sebab soalan tu minta purata kadar pulangan. Okey. Bila sebut purata kadar pulangan ni, selalunya kalau lihat dalam laporan, kalau lihat dalam Jabatan Perangkap pun mungkin kebanyakan mereka akan gunakan mean arithmetic. Kebanyakan dia akan gunakan mean arithmetic. Kalau gunakan mean arithmetic, ni saya tunjukkan mean arithmetic mean arithmetic untuk kira purata. Gunakan mean arithmetic. Apa dia? Just campurkan kedua-dua. 100 campur negatif 50 bagi 2. Memang dia mudah. 100 tolak 50. 50 bagi 2, 25. 25%. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Berdasarkan mean arithmetic, purata kadar pulangan 2 tahun tersebut ialah 25%. Setiap tahun, nilai pelaburan tersebut meningkat sebanyak 25%. Itu kalau kita gunakan mean arithmetic. Ini yang kita biasa dengar. Bila ada data berkaitan dia menceritakan prestasi saham, prestasi kadar pulangan, dia gunakan mean arithmetic. Kebanyakan dia gunakan mean arithmetic. Mereka takkan berani gunakan mean geometrik sebab nilai dia akan jadi lagi rendah. Nanti saya tunjukkan kenapa. Okey, adakah kalau saya gunakan mean arithmetic ni salah? Tak salah. Cuma dia kurang tepat. Itu je saya nak cakap. Bila kita nak bercerita pasal purata kadar, kita nak mencari nilai purata kadar pulangan, purata pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Sebab kadar pulangan ni dia bukan data sebenar. Nampak tak? Kadar pulangan ni dia bukan data yang sebenar. Dia ialah data yang kita proses daripada data yang sebenar. Data sebenar tu ialah nilai pelaburan. Kadar pulangan ni dia bukan nilai data tu sendiri. Dia hanya menggambarkan perubahan pada satu nilai data yang lain. Macam juga pertumbuhan ekonomi kita. Macam tu juga kalau kita cerita lagi kadar pulangan harga saham. Kadar peningkatan harga gold. Apa saja yang kita kena kira perubahan, dapat data tu itu bukan data dia yang asal. Dia hanya data yang telah kita proses. Dan contoh ni kadar pulangan. That's why bila kita kira mean arithmetic dia, kita kena berhati-hati. Nak gunakan mean arithmetic boleh tak? Boleh, tak salah. 25% tu betul, tapi dia tak tepat. Tak tepat kenapa? Okey, tak tepat ialah kalau kita gunakan 25%, kalau awak lihat pada purata kadar pulangan ni, nilai pelaburan anda bermula dengan 1000 dan berakhir dengan 1000. Seolah-olah tiada pulangan. Bukan seolah-olah tiada pulangan. Memang tak ada pulangan pun. Dalam tempoh 3 tahun tersebut, kadar pulangan dia nilai pelaburan tu tak meningkat pun. Daripada 1000 jadi 1000 balik. Kan kalau lihat awal 2025 1000, penghujung tahun 2026 pun jadi 1000. Seolah-olah tak ada. Bukan seolah-olah tak ada. Memang tak ada pun peningkatan dalam pelaburan. Kalau kita guna mean arithmetic, kita akan dapati dia menggambarkan seolah-olah setiap tahun nilai pelaburan itu meningkat 20%. Itulah yang berlaku dalam realiti kita sekarang ni. Bila orang nak kata bila kita dengar, kita pergi orang kata kita talk kan, bila dia cerita pasal nak menarik orang melabur kan dalam macam-macam skim ni lah. Selalunya begitulah dia akan cerita yang 25%. Of course kita tengok termasuklah gold kan. Yang sekarang ni memang betul nilai dia naik, tapi banyak data yang digunakan bagi saya tak tepat lah, walaupun dia tak jauh beza. Memang betul nilai gold tu naik sangat sangat excellent lah berbanding dengan yang lain, terutama dalam 3 tahun ni. Tapi data tu malangnya data yang digunakan dia orang kata dia membesar-besarkan lagi dah. Dia tak menceritakan kaedah perkiraan tu tak berapa tepat. Okey, apa yang tepat? Okey, untuk data kadar pulangan, terutama data tu ada nilai negatif tu. Data tu ada nilai negatif. Kadar pulangan dia kalau ada negatif, lagi dah tak tepat mean arithmetic tu. Lagi dah tak tepat mean arithmetic tu. Kalau semuanya positif, macam macam dividen ASB. Contoh-contoh yang terbaik. Dividen ASB ni kalau awak lihat, daripada dulu sampai sekarang, dia memang positif. Dividen dia tak pernah negatif kan. Tinggi rendah tu soalan lain.
Yang penting dia positif. Di situ kalau awak kira mean arithmetic, purata dividen ASB dengan menggunakan mean arithmetic ataupun mean geometri yang saya tunjuk nanti, nilai dia tak jauh beza sebab nilai dividen dia sentiasa positif. Goal kenapa tak berbeza? Sebab goal ada tahun-tahun yang dia punya perubahan harga dia adalah negatif. Jadi bagi data begini, yang kadar pulangan terutama yang ada nilai negatif, kalau anda gunakan mean arithmetic, jawapan dia tak salah, cuma jawapan dia kurang tepat tu je. Kurang tepat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Okey, macam mana nak kira mean geometri? Okey, nak kira mean geometri, formula dia dah ada dalam nota. Saya tak berasa nak baca formula tu satu persatu. Saya nak awak faham. Kalau anda faham, anda tak payah hafal formula ni. Saya pun tak pernah hafal formula ni. Semenjak saya faham lah, saya dah faham benda tu. Dia punya apa yang sebenarnya dia nak tunjukkan. Dia hanya nak kirakan dalam bahasa Inggeris itu the product of the data tersebut. Iaitu kita kena tahu ada berapa nombor yang terlibat. Okey, cara yang paling mudah macam mana nak kira dia? Ni mean geometry. Mean geometry. Okey, cara saya berapa data yang terlibat untuk kadar pulangan ada dua. Nombor 100 dengan nombor negatif 50. 100 tu 100% lah. Negatif 50, negatif 50%. Okey. Saya rasa semua faham. 100% tu maksudnya 100 bahagi 100 kan? 100 per 100. Kenapa dia datang 100 tu? Sebab dah darab 100. Mana datang 50% tu? Negatif 50% sebab dia darab dengan 100. Jadi untuk mean geometri, data ni kita kena buang peratus tu. Jadi kalau 100 bagi 100 dia jadi 1 dah kan? Negatif 50% dia jadi negatif 0.05. Bagikan dengan 100. Mean geometri dia gunakan data, dia kena buang. Nanti di hujung nanti kena darab balik. Ada berapa data? Ada 2 data. Buat macam ni. Buat 2 kurungan ni. Dia darab 1 campur 1 campur. Itu formula dia. Kalau ada 3 nombor. 3 lah kurungan. Ada 4 nombor. 4 lah kurungan. Ada 5 nombor. Kalau awak nak kira purata kadar pulangan bagi 10 tahun, akan ada 10 kurungan tu. Setiap kurungan tu anda kena darabkan satu persatu. Sebab dia ada 2, saya buat 2 kurungan. 1 campur apa? 1 campur dengan data yang kadar pulangan pertama. Kadar pulangan pertama berapa peratus? 100%. Bagi 100, 1. 1 campur 1. Kadar pulangan yang kedua, negatif 50%. Bagi 100, negatif 0.5. Jadi 1 campur, saya letak dalam kurungan, negatif 0.5. Okey, negatif 0.5. Semua data ni, kita kena darabkan. Saya letak satu bracket lagi. Dia kena darab 1 campur 1, darab 1 campur 1, darab dengan 1 campur 1 tolak 0.5. Okey, ni kena pakai kalkulator. Okey, semua sekali ni, nanti hasil darab dia, kena letak kuasa 1/2. Ni memang kena guna scientific calculator. Kuasa 1/2. Kenapa kuasa 1/2? Sebab ada 2 nombor. Sebab ada 2 nombor tadi, sebab tu dia kuasa 1/2. Kalau ada 3 nombor, dia jadi kuasa 1/3. Kalau ada 4 nombor, dia jadi kuasa 1/4. Itu satu isu lagi. Macam mana nak tekan 1/4, 1/2, 1/3 ni kan dalam kalkulator. Tu saya tak dapat nak tunjukkan kat sini lah. Tapi kalau lihat dalam kalkulator anda, ada X kuasa tu kan. Yang biasa X kuasa 2. Kita baca. Ada kat sebelah tu X kuasa umum. Dia akan letak petak. Kalau sempat pada sesi perjumpaan kita nanti, saya rasa minggu depan kita jumpa secara bersemuka nanti kan. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak kira ni. Saya tak ada video pasal pasal kalkulator ni. Okey, kenapa 1/2? Sebab ada 2 nombor. Okey. Itu formula dia. Semua nombor ni, okey, semua nombor ni kena tolak dengan 1. Sebab masa kira tadi kita campur 1. Kemudian semua sekali ni, last sekali nanti darab balik dengan 100. Itu formula dia. Okey, cuba kita buat satu persatu. Okay, saya tunjukkan. Okey, yang ini 1 campur 1, 2. 1 campur 1, 2. 2 darab 1 tolak 0.5. 0.5.
kuasa 1/2 tolak 1 darab 100. Okey, darab yang dalam ni dulu. 2 darab 0.5, 2 darab setengah sama dengan 1. Jadi 1 kuasa 1/2 tolak 1 darab 100. Step by step buat. 1 kuasa 1/2, jawapan dia dah tentu 1 kan? 1 kuasa 1/2. Apa-apa nombor kita kuasa 2 kan? Jawapan dia 1. Jadi kat sini jadi 1 tolak 1 darab dengan 100. 1 tolak 1, of course kosong, darab dengan 100. Jawapan dia 0. Ini jawapan yang tepat untuk mengira kadar ulangan tadi. Jadi kalau lihat kat sini, beza yang ini ialah kita gunakan purata kadar pulangan dengan menggunakan mean geometrik. Kalau guna mean arithmetic tadi, mean arithmetic kita dapat 25%. Secara puratanya, setiap tahun kadar pulangan tersebut ialah 25%. Tapi kalau kita guna mean geometrik, oleh kerana data tersebut ada nilai negatif, dia akan rendahkan lagi. Dan contoh ni kebetulan, dia bagi 0%. Secara puratanya, kadar pulangan saham tersebut dalam tempoh 2 tahun ialah 0%. Maksudnya tiada pulangan. Kalau lihat pada data, dia lagi tepat. Sebab memang betul, data kadar pulangan nilai pelaburan yang asal 1000, lepas 2 tahun, pada penghujung tahun yang kedua, nilai dia pun 1000. Tiada peningkatan. Tiada peningkatan dalam kadar dalam pelaburan tersebut. That's why dalam kes ni, mean geometrik tu lebih tepat berbanding dengan mean arithmetic. Untuk data, kadar pulangan lebih-lebih lagi bila kadar pulangan tu ada yang negatif. Okey, itu kaedah mengira mean dengan menggunakan mean geometrik, terutamanya untuk data kadar pelaburan. Okey, ada soalan? Dah 1:30, saya rasa kita boleh break dulu untuk tengah hari dan solat dulu. Kalau tak ada soalan, boleh kita break dulu. Kita break dalam mungkin 20 minit. Boleh, insyaAllah. Boleh, Cik Amin. Okey, sekarang jam saya 1:35. 20 minit. Kita sambung balik mungkin lebih kurang 1:55 atau pukul 2 nanti. Boleh ya? Boleh. Okey. Boleh, Cik Amin. Okey, terima kasih.